Penyanyi yang kini aktif sebagai pelakon, MK Click, sedar mengenai batasan perlu diletakkan ketika menjalani penggambaran. MK atau nama sebenar Muhammad Hairi Amin Hamdan berkata, had batasan dalam lakonan adalah perkara asas yang sememangnya perlu diambil berat bagi setiap pelakon. Berikutan itu, MK mengakui tidak perlu mendapatkan persetujuan daripada isterinya, Siti Hajar Sheikh Nordin, untuk menjalani sebarang penggambaran kerana sudah tahu mengenai batasan perlu diletakkan. Ahli kumpulan hip-hop yang berasal dari Sabah itu berkata, isterinya juga akan berperanan sebagai pengkritik terhadap lakonannya. Sementara itu, MK turut mengulas drama Aku Bukan Ustazah 2 yang memegang watak Adam. Berkata, peranannya kali ini lebih berat berbanding musim pertama. Tambah MK, watak Adam yang dimatikan pada episod ke-7 membuatkan ramai peminat yang menghantar mesej kerana kecewa dengan perkara tersebut. Untuk makluman, drama Aku Bukan Ustazah 2 sedang ditayangkan di slot Lestari TV3 setiap Isnin hingga Jumaat jam 9 malam. Selain MK, drama arahan Idora Abdul Rahman itu juga menampilkan pelakon seperti Erisha Emira, Nabil Akil, Zahiri Azim dan ramai lagi. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga MK terus berjaya dan menjaga batasnya sebagai seorang pelakon.